Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Perlis mengesahkan telah berlaku kekosongan luar jangka susulan pengguguran 3 ahli Dewan Undangan Negeri Dun Perlis daripada Parti PAS. Dalam satu sidang media pada Khamis, Rusili Izan berkata 3 kekosongan itu melibatkan Dun Chuping, Dun Bintong dan Dun Guar Sanji. Sehubungan itu, beliau berkata status kekosongan kerusi tersebut akan dimaklumkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dalam masa terdekat. Saya telah menerima pemakluman dari Setiausaha Agung PAS Yang Berhormat Datuk Seri Takayuddin bin Hassan bahawa mesyuarat Jawatankuasa Kejapan Pusat yang bersidang pada Rabu Disember 2025 telah membuat ketetapan berdasarkan Pasal 76 dan Pasal 15A-1-B dan D Perlembagaan PAS bahawa 3 orang ahli Badan Perundangan PAS yang berikut adalah terhenti serta merta keahliannya sebagai ahli PAS, iaitu Yang Berhormat Tuan Haji Sa'ad bin Ismail Adun Chuping, Yang Berhormat Tuan Fakrul Anwar bin Ismail Adun Bintong, Yang Berhormat Tuan Muhammad Ridwan bin Hashim Adun Guar Sanji. Saya juga telah menerima notis bertulis berkenaan 3 kekosongan luar jangka di bawah Pasal 3 Perkara 50A Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perlis oleh seorang ahli Dewan Undangan Negeri, iaitu Yang Berhormat Tuan Haziq Asrah bin Dun Adun Besri. Pada menjalankan kuasa-kuasa di bawah Pasal 3 Perkara 50A Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perlis yang tersebut, saya telah membuat semakan dan meneliti dengan sebaik-baiknya perkembangan yang berlaku yang berkaitan dengan 3 orang ahli Dewan Negeri yang dimaksudkan, dan saya telah berpuas hati untuk memutuskan bahawa telah berlakunya kekosongan luar jangka yang memenuhi kehendak Pasal 1A-2 Perkara 50A Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perlis bagi Dun Chuping, Dun Bintong dan Dun Guar Sanji. Bagi tujuan itu, saya akan memaklumkan secara rasmi kekosongan luar jangka bagi 3 dun yang berkenaan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya dalam masa yang terdekat.